Korang pernah dengar tak kisah seorang mak ni dah meninggal dunia tapi dia tak turunkan satu benda pun, wasiat pun dekat seorang anak. Cerita ni baru je keluar dekat Netflix dan aku rasa sesuai untuk korang yang tak tahu nak buat apa bila cuti raya ni, nak tengok cerita apa, korang pergilah tengok cerita ni. Cerita ni kisah kekeluargaan dan aku rasa macam relate sikit lah pasal raya kan. Kita sekarang ni kan tengah bersama dengan keluarga. Tajuk movie ni adalah The Lee's Life yang mengisahkan tentang 3 orang beradik, 2 orang lelaki dan seorang perempuan. Mak bapak diorang ni dah bercerai dan mak dia ni merupakan ahli perniagaan yang berjaya dalam bidang kosmetik. Tapi fokus utama dekat dalam cerita ni adalah anak perempuan dia yang memang sangat rapat dengan mak dia. Well, dekat mana-mana kau tengok pun drama Melayu ke apa, mesti ada cerita yang dia berebut pasal wasiat ni semua kan. Tapi dekat dalam cerita ni dia nak tunjukkan keakraban di antara ibu dan juga seorang anak perempuan yang memang betul-betul sayangkan mak dia. Mak dia ni sebenarnya dah ada sakit kanser dan sebelum ni dah pulih, tiba-tiba kanser dia datang balik. Bila mak dia dapat tahu je, mak dia cakap dekat anak perempuan dia cakap okey, kita pergi bawa kat mana-mana yang boleh ubatkan mak dia. But ternyata mak dia memang dah give up dan mak dia cakap dia tak nak lalui lagi benda-benda yang sakit ni semua. Dia kata let it go. Disebabkan oleh itu keluarga dia ni dah macam bersedia yang diorang ni akan kehilangan mak dia sendiri. Dan memang betul perkara tu terjadi dan selepas je beberapa hari mak dia meninggal dunia, diorang terus diserahkan dengan satu wasiat. Dekat dalam wasiat yang disampaikan oleh peguam tu memang dah ada dah pasal harta kepada kedua abang dia, tapi tak kepada adik perempuan dia tu. Adik perempuan dia tu macam bengang lah, kenapa aku yang paling rapat, aku yang paling ambil tahu pasal mak dia, tapi perempuan ni bukanlah nak sangat harta mak dia tu. Cuma perempuan ni rasa macam terkilan, kenapa mak dia buat macam ni. But rupa-rupanya mak dia ada simpankan satu lagi wasiat untuk dia, tapi cuma dia seorang je yang boleh dengar dan boleh baca. Masa ni kedua-dua abang dia dah macam pelik, kenapa dua orang ni selalu rapat, lepas tu macam ada bahasa-bahasa dia orang sendiri, lepas tu bila wasiat pun anak dia dapat yang special macam ni. Tapi apa yang dia dapat tu bukanlah something yang besar pun sebenarnya. Rupanya mak dia tinggalkan macam satu DVD, macam satu task yang dia kena buat. Mula-mula tu memang anak perempuan dia still lagi macam tak boleh percaya, kenapa mak aku buat macam ni. Rupa-rupanya mak dia ada bagi satu task. Dekat dalam video tu mak dia ada terangkan pasal task list yang pernah perempuan ni macam buat ataupun create masa dia kecil-kecil dulu. Dekat dalam list yang perempuan tu pernah buat masa kecil dulu, dalam tu semua ada wish list dia, termasuklah nak buat tattoo lah, lepas tu nak pergi konsert lah, lepas tu nak belajar bawa kereta lah. Perempuan ni pun sebenarnya ada impian untuk jadi seorang cikgu, tapi semuanya macam terhenti macam tu je sebab perempuan ni macam tak ada hala tuju. Jadi disebabkan mak dia ni risau, mak dia pun cakap kalau kau tak habiskan list ni semua, kau takkan dapat wasiat aku yang seterusnya. Surprisingly dia pun pergi, dan tapi dia pergi tu bukan sebab dia nak dapatkan harta mak dia, tapi apa yang mak dia cakap tu betul. Selama ni dia memang macam tak ada hala tuju. Tapi apa yang mak dia cakap tu macam betul sebab selama ni dia macam tak ada hala tuju. Dan bila dia buat satu-satu dan masa itulah dijumpa jalan kehidupan dia. Tapi dalam masa yang sama ada juga konflik dia dengan abang-abang dia. Cuma abang-abang dia ni mungkin nampak macam diorang ni rebutkan harta, tapi sebenarnya tak. Luckily yang kakak ipar dia 2 orang tu semuanya tak berebut harta. Dan dekat dalam cerita ni kau akan nampak bonding antara semua ahli keluarga dekat dalam tu. Nak dijadikan cerita, dekat dalam satu list tu dia kena berbaik juga dengan dia punya bapak dia yang dah bercerai dengan mak dia. Masa ni lah segala-galanya terbongkar, kenapa dia tak rapat lagi dengan bapak dia dan kenapa